Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Imzahali TV. Jika anda suka dengan konten kami, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga share supaya kami boleh terus menghasilkan konten yang menarik untuk anda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahillazi la yadurru wa ismi syai'in fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saudari pengurusi majlis yang berusaha, yang berbahagia Dr. Radin, tak lama lagi Dr. Radin Imaduddin bin Radin Abdul Halim, pegawai tugas-tugas khas pada Menteri Pendidikan, yang berusaha sahabat saya Tuan Haji Nasir Pamarudin, pengurusi Wadah Pencerdasan Ummah Negeri Perak. Seterusnya rakan-rakan saya daripada NGO yang ada di sini, saya lihat Tuan Haji Ramli. Terima kasih Tuan Haji Ramli bersama sahabat-sahabatnya PIPK Negeri Perak. Tak lupa juga kepada sahabat saya yang baru saja dilantik sebagai pengurusi parti, pegawai pengetua Negeri Perak, Tuan Haji Hasni bin Hashim. Terima kasih hadir pada hari ini berserta dengan sahabat-sahabat yang lain. Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita bersama-sama dalam program Wacana Pendidikan. Ini merupakan satu program yang kita atur sebenarnya ialah untuk memberikan sedikit penataran kepada komuniti yang berada di luar bidang pendidikan sudah lama, otai-otai, pengetua-pengetua, PPD, NGO, dan juga tak lupa kepada bakal guru yang kita bawa hari ini daripada IPG kita. Itu bukan pada guru-guru kita, bakal guru kita yang akan menjana rancangan pendidikan ini daripada 2026, tak tahulah mereka ni posting bila, sampai 2035, 10 tahun. Jadi kita harapkan agar program ini dapat memberi gambaran yang jelas kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini.
program kita ni diberi oleh Dr. Radin lah. Saya pun tengok tajuk dia pun takut juga. Seputar ni jangan main-main. Masuknya satu, nanti kita tanyalah. Dr. Radin boleh terangkan tentang seputar ni. Yang pertama Dr. Radin ya. Yang berbantu Dr. Radin Aminuddin bin Dr. Radin Abdul Halim. Tadi kita terangkan ialah pegawai tugas-tugas khas bagi Menteri Pendidikan. Dr. Radin ni dari segi biodata saya terang sikit lah. Paling juga saya tengok data di Bali semalam, belajar mechanical engineering, automotive, mesti Islam terbangsa. Kemudian jadi cikgu. Saya tengok posting di Sarawak, Pakan Sarawak. Kemudian menjadi dulu di Sijangkang, orang Sijangkang rupanya. Bila Radin itu tahulah turunan Sijangkang, lagu Jawa lah tu Radin. Jauh. Saya pun baru tanya di Jawa. Kemudian dia bekerja sebagai research di IPRD, agak lama juga di IPRD ini. Kemudian terus diringkaskan, teruslah menjadi pegawai kepada YB Fatimah Siddiq. Kemudian yang kedua, kita terima kasih kepada Dr. Muniza. Sebenarnya kita jemput pengarah Tai Chi pada Dr. Muniza. Muniza depan saya, sial kan. Timbalan. Dia kata dia ada musyawarah, betul lah, dia ada musyawarah. Semua pengarah-pengarah LPG di seluruh Malaysia pada tarikh ini. Alhamdulillah, Dr. Muniza bersetuju. Dr. Muniza ni secara ringkas, dia adalah berasal dari Terengganu. Saya ingat Kelantan, bunyi macam Kelantan, bunyi Terengganu. Ya, tapi lahir di Terengganu. Ya, okay. Pernah bertugas sebagai guru, kemudian banyak di IPG lah. Dan kita doakanlah Dr. Muniza setelah ini menjadi pengarah IPG lah. Kita sebab bos dia nak bersara lagi beberapa hari, 3 bulan, 2 bulan, 7 bulan lagi, insyaAllah lepas ni, insyaAllah ya. Ramai ni, ya. Bersara-bersara ni, mantap di sini, ramai. Okey, kita terus kepada tajuk kita tadilah ya, seputar tadi, dan kita nak lebih jauh tahu tentang RPM ini. Jadi soalan pertama saya pada ahli panel kita yang pertama lah, Dr. Radin lah, Dr. Radin dulu, Dr. Radin. Sebab dia well versed ya tentang benda ni ya. Jadi bagi Dr. Muniza ni dia dengar dulu kan. Lepas ni baru dia nak share. Ya. Jadi soalan dia Dr. Radin ya. Apakah roh dan ajakan utama RPM 2026 selari dengan Malaysia Madani ini? Kita dengar dari RPM kita. Okey, silakan. Terima kasih. Di mana yang saudara-saudari maklum tadi, bila nak buat lonjakan besar ni, dia tak boleh datang secara biasa-biasa. Dia kena ada komitmen dan kesungguhan, yang mana PM selalu sebut, dia selalu gunakan kalau kamu nak buat islah tu mesti mastata'tu, bersungguh-sungguh sedaya upaya. Dalam kerangka Malaysia Madani ni sudah tentulah dia ada disebut sebagai nilai-nilai yang ada tu, ihsan yang daya ciptanya. Tapi saya nak bawa saudara-saudari untuk membawa satu lagi elemen penting yang juga Datuk Seri Anwar selalu sebut, walaqad karramna bani Adam. Karamah insaniah. Kita nak mengangkat karamah. Karamah ni bukan keramat bukan. Keramat untuk umur, keramat ada orang keramat ni. Bukan. Karamah ni adalah kemuliaan, martabat, darjat, harakat. Semua orang ada. Anak-anak kita darjah 1, prasekolahnya, cikgu-cikgunya, makcik kantinnya, pemandu bas sekolahnya, ahli masyarakat, semua ni ada darjat harakat, perlu diangkat. Dan siapa nak angkat? Kita semua kena sama-sama mengangkat. Dan lonjakan ini, saya percaya sebab Datuk Seri Anwar pun umur dah berapa dah lanjut juga. Jadi saya ingat mungkin kerana usianya yang lanjut itu menyebabkan kita nak bersegera. Tapi saya rasa yang lebih besar bukan kerana sosok tubuh Anwar Ibrahim itu, tetapi kerana beliau melihat negara ini perlu diselamatkan. Jadi tidak ada ruang lain, tidak ada masa lain melainkan pada waktu ini. 3 tahun pertama ini Tuan Haji, Doktor, Menteri Pendidikan dia cuba buat secara, kalau istilah dia secara soft launching. Kita bergerak dengan menyelesaikan isu-isu yang
tertunggak warisan kerajaan-kerajaan terdahulu. Isu beban tugas guru, isu pemulihan pasca COVID. Sebenarnya nak pulih pasca COVID ni teruk. Teruk. Kita ni antara yang paling teruk di dunia, tahu tak? Dalam konteks pendidikan. Saya berani cakap sebab apa? Ada data. Bila kita buat intervensi, kita tahu 120,000 anak kita tak boleh membaca. Itu intervensi tahun 2024. Menerangkan tentang roh pendidikan ini. Dan tuan-tuan sebagai guru memang faham bagaimana cabaran yang terpaksa kita alami selama ini. Dan kita juga, saya ingat kalau dalam tempoh 3 tahun kita pensi itu, kita mengalami cabaran sebagai guru, sebagai pendidik dalam tempoh pandemik itu. Saya sebagai terakhir jawatan saya sebagai ketua penolong arah peperiksaan, bagaimana kita menjalankan peperiksaan dalam tempoh pandemik. Bayangkan tuan-tuan, tapi itu menjadi rahsia kita daripada peperiksaan. Jadi untuk soalan seterusnya kepada Dr. Muniza, relax sikit Dr. Muniza. Okey your answer. Jadi sebenarnya di bahagian LPG ni adalah bahagian pelaksana, saya kata-kata. Ialah pelaksana. Nak melahirkan guru-guru, anak muridnya pun ramai kat sini ada ramai. Jadi sebenarnya apa yang IPG khususnya nak menterjemahkan rancangan pendidikan Malaysia ini dalam bentuk latihan guru yang sedang dilaksanakan sekarang. Silakan. Okey, baik, terima kasih Tuan Haji. Okey, kalau ikutkan tajuk asal yang diberikan tu memanglah saya pun gemetar tau. Seputar, seputar. Memang ya Allah nak putar ke mana ni kan. Tapi bila saya nampak di situ, dalam putaran tersebut, satu keyword yang kita kena ambil dulu adalah hasil murid yang kita nak harapkan itu. Saya nampak kata pertama yang nampak di mata saya adalah beradab. Jadi saya mulakanlah untuk jawab soalan Tuan Haji ini dengan salam Malaysia Madani, salam IPGN Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru, dan saya pun juga bawa salam IPG Kampus Ipoh, The Inspiration of Positive and Objective Hearts. Itulah kita kata nak beradab dulu, memberi salam. Okey, baik. Kita juga ada mendengar tadi daripada Dr. Radin sendiri bagaimana kita di bawah Kementerian Pendidikan apabila ada satu-satu dasar, memang tak boleh tidak, kita kena sambut. Kita kena sambut. Jadi di sini apabila ia melibatkan dengan pendidikan, kami sebagai institusi latihan guru, of course lah kami akan sambut. Tak dapat dengan nyiru tapak tangan kecil tapak tangan nyiru kami tadahkan. Kalau di Ipoh ini khususnya dengan padang hoki kami. Besarnya harapannya untuk kami tadahkan bahawa kami akan melaksanakan selaras dengan pusat latihan guru. Dan tadi saya juga merasa terkilan jugalah sebab pelajar-pelajar kami yang kami bawa hari ini sebenarnya mereka itu masih lagi freshie. Baru masuk ke IPG bulan 8 tahun lepas anak-anak. Jadi mungkin belum diberi pendedahan yang sewajarnya berkaitan dengan RPM 2023, 2026, 2035 dan juga elemen-elemen untuk berada di sekolah itu mereka belum didedahkan lagi. Mereka masih lagi dalam kursus-kursus asas untuk memperkenalkan diri mereka, untuk asas literasi digital contohnya, untuk psikologi, asas-asas kemahiran yang perlu mereka garap pada awal-awal semester. Jadi berbalik kita kepada peranan IPG untuk melaksanakan ataupun menjayakan RPM 2026-2035 ini, kami sebagai pusat latihan guru, of course lah kami akan memastikan tenaga pengajar kami itu mempunyai kemahiran yang tinggi. Itu juga ditekankan sebenarnya dalam putaran itu berkemahiran. Selain daripada itu, anak-anak kami juga, pelajar-pelajar di Institut Pendidikan Guru juga akan diberi kemahiran-kemahiran yang diperlukan. Itu pula kita pergi kepada kurikulum kami. Contohnya mungkin saya kena ni. Okey, indah tadi kami adalah
pelaksana utama untuk membangun profesion utama. Sebab saya jealous tadi Dr. Radin dia ada slide. Saya tak ada peluang nak bentang slide saya kan. Bila saya tanya Dr. Haji, perlu ke saya sediakan slide? Okey lah, kadang-kadang kita mungkin yang belah kanan saya ni mungkin yang pesara-pesara ni kadang-kadang dia nak tumpuan fokus dekat mana kan. Anak-anak pelajar mungkin dia boleh terima bila kita bercakap saja, betul tak? Kadang-kadang kita ni kita nak ada yang lihat dia macam ceria sikit lah ya. Jadi seterusnya inilah lagi lama yang hidup ni tidak kebuluran, tidak terbiar, ada pendapatan juga. Nanti ada kesan juga nanti. Tuan-tuan akan dengar juga lah nanti pengumuman-pengumuman lain lah terkait macam mana nak menghadapi negara benua ni, termasuk memanjangkan pencen. Sekarang ni pencen 60 tahun kan? Sekarang ni tengah ada perbahasan di peringkat atas sana untuk memanjangkan tempoh pencen kepada 65 tahun. Jadi anak-anak, adik-adik, saudara-saudari akan jadi cikgu kalau masuk umur 25 tahun, pencen umur 65 tahun, saudara-saudari akan berkhidmat lebih daripada betul lah? 40 tahun kena berkhidmat tu. Lama betul Dulu cikgu berkhidmat berapa lama? 60 kan? So lebih kurang 30 tahun. 38 tahun? Oh, mula awal. Okey. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, kita ada isu. Isu dia apa? AI. Minta tolong urus dia, bateri macam dah habis ni. Program pagi ni adalah program tentang wacana pendidikan, tentang rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035, penataran kepada komuniti. Komuniti ni maknanya bukan pula, di antaranya ialah di bekas-bekas guru, PIBG, PIBK. Kita nak menerapkan supaya mereka ni faham tentang rancangan pendidikan Malaysia yang baru saja diluncurkan oleh PMS. Di samping itu kita juga menyokong, kita sama-sama menyokonglah dan menggayakan rancangan pendidikan Malaysia ini. Kita diharapkan dan mengajarkan demi masa depan pendidikan di keluar negara. Dan kita mengharapkan dengan adanya penataran ini, masyarakat di luar sana faham apa sebenarnya yang dikendakkan oleh kerajaan dalam tempoh 10 tahun. Itu saja. So, banyak pada saya tanya pada yang terlibat tu macam mana? Alhamdulillah, tadi kita lihat dalam program penataran yang disampaikan oleh ceramah kita, mereka memberi tumpuan dan mereka bertanya. Walaupun intrak, maksudnya intrak ni kena bertanya berbagai perkara lah. Pertama tentang isu misalnya dari segi pemasukan umur 6 tahun pada tahun 2000. Alhamdulillah, maknanya mereka ingin tahu kerajaan nak melonjakkan pendidikan negara. Bukan lagi kita ajak, tapi kita nak lonjak. Ini pertama kali dibuat tu macam mana? Ya, ini pertama kali kita buat di sini, di bawah Yayasan Nipis dan di Wadah Pensiunan Sangat Mahal. Kita bukan KPM, tetapi ini ialah untuk masyarakat komuniti lah. Bekas guru yang mungkin mereka tidak ada peluang, nak ada peluang untuk tahu tentang RPM ini sebenarnya. So mungkin akan dibuat di daerah-daerah lain tu macam mana? Tadi saya baru saja bincang dengan pengurusi PIBK juga, Dato' Haji Ramli. Dia macam dia kata dia cuba untuk melaksanakan program kita akan semua. Kita akan buat di daerah-daerah mengikut zon. Mungkin di utara, selatan, ini tengah, di utara, zon selatan dan insyaAllah kita akan laksanakan dalam tempoh.
So pada pengadilan berapa anggaran? Sekarang ni kita letakkan 200 orang. 200 orang saja. Nanti akan datang pertama kali kita akan bersambutan. Sebab KMBG ni mana ingin tahu tentang RPM. So mungkin harapan Tuan Haji yang PIBG datang ni mungkin dia akan sebarkan kepada ibu apa lain. InsyaAllah mereka yang datang ni lah kebanyakan ialah top post dalam PIBG, pengurusan PIBG, fokus person di daerah. Mereka berjanjilah mereka mungkin dalam syarat mereka akan sebarkan RPM ini supaya semua masyarakat, semua anak ibu bapa yang ada anak sekolah ataupun yang ada di masyarakat luar tu tahu tentang RPM 2026.